Saksi-saksi menyatakan pada malam itu mereka tidak ada dengar benda-benda yang pelik, tidak ada macam dipukul ke, arwah Zara dihadakan, tidak ada. Berarti keterangan saksi setakat hari ini hanyalah menyatakan bahawa perkara selepas perjumpaan tersebut tidak ada. Itu sahaja. Kita tidak tahu apa lagi yang selepas itu, tidak ada lagi. Kita tunggu keterangan saksi yang akan datanglah. Dan keterangan saksi kanak-kanak pertama juga menyatakan bahawa sebenarnya 2 hari sebelum kejadian Zara ditemui tidak sadarkan diri, saksi ini ada balik bermalam bersama dengan Zara, dan ketika mereka pulang balik ke asrama, mereka dihantar oleh ibu Zara lah, dan terdapat insiden menurut saksi inilah, keterangan saksi ini, terdapat insiden Zara dimarahi oleh ibu Zara, dan oleh sebab itu ketika hantar pulang, ibu Zara cuba salam, tapi menurut saksi salam tu, ini saksi cakap bukan saya cakap, salam tu tidak ikhlas lah, dia kata. Jadi apabila saya tanya adakah itu kali terakhir ibu Zara berjumpa dengan Zara, menurut saksi ya, itu kali terakhir dalam keadaan Zara masih lagi marah kepada ibunya lah. So itu setakat keterangan daripada saksi itu. Kita